Benda ni mesti ada dalam rumah kita, betul? Tapi kita tahu tak siapakah mastermind yang cipta Panadol ni? Sebenarnya Panadol tu brand. Ubat dalam dia tu adalah paracetamol. Orang pertama yang jumpa formula ni nama dia Herman Northrop Morse. Way back tahun 1878. Ui, dah lama tu, dah beratus tahun dah kalau ikut. Tapi plot twist dia, lepas dia jumpa, formula tu kena sidai. Tak diguna berpuluh-puluh tahun sebab orang ingat ubat tu bahaya. Sampailah ke tahun 1950-an, barulah ada satu syarikat nama dia Sterling Drugs daripada US rebrand balik ubat tu dan jual dengan nama Panadol. And dia terus meletup, laku keras. Sebab apa dia laku keras? Sebab masa tu semua orang kalau macam pening ke apa makan aspirin. Tapi aspirin ni buat perut pedih. Panadol pula, dia lembut dekat perut. Jadi memang orang ambil lah sampai ke hari ni kot. Jadi bila kita punya pening tu lega tu, terima kasih dekat Encik Morse.